Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua yang hadir di channel Kisah Alam Maya. Harap buat para pendengar sihat-sihat belaka. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ya, okey, baik. Seperti biasa, kita akan teruskan sambungan cerita Keris Pusaka iaitu Warisan yang Terlupa episod 5. Dan terlebih dahulu, terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya. Buat kepada yang baru saja hadir di channel ni, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification sekiranya ada update video-video terbaru akan datang. Okey, baik. Okey, tanpa buang masa lagi, kita teruskan cerita seterusnya episod 5 Kebangkitan Imam Batin. Langit mendung membungkus bumi sejak malam tadi. Di celah kabut yang tidak mahu reda, suara lama memanggil, seakan-akan bumi sendiri sedang bersiap untuk membuka luka yang telah lama tertutup. Di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun bayang, pelita-pelita batu menyala sendiri satu demi satu. Suasana sepi, tapi tidak mati. Seorang lelaki duduk bersila. Tubuhnya diselubungi jubah hitam yang lusuh. Wajahnya terlindung bayang. Di sisinya, sebilah keris yang memancarkan cahaya kebiruan. Matanya yang lama terpejam kini terbuka perlahan. Langit telah retak semula, bisiknya. Sudah tiba masa aku kembali. Imam Batin, nama yang pernah menjadi harapan dan kemudian lenyap dalam sejarah yang dikaburkan. Dunia menyangka dia telah gugur dalam peristiwa retakan langit, tapi sebenarnya dia memilih untuk menyepi kerana dunia belum bersedia menerima kebenaran yang sebenar. Keris cahaya yang berada di tangannya bukan senjata biasa. Ia ditempa 20 tahun lalu oleh tukang besi buta di kaki Gunung Arjuna dari sisa logam bintang yang jatuh ketika gerhana 3 darjat. Keris itu bukan hanya senjata, tetapi juga kunci. Ia menyimpan sebahagian jiwa Imam Batin dan hanya akan memancarkan cahaya jika tuannya benar dalam niat dan hati. Dari kejauhan, 3 sosok tiba di hadapan gua. Arya si pewaris angin, Khaizan sang pendekar api, dan Lunara yang menguasai air. Wajah mereka terkejut melihat lelaki itu, tetapi tidak ragu. Mereka tahu hari ini akan datang juga. Kita sudah bersedia, Guru, kata Arya, menunduk perlahan. Imam Batin berdiri. Belum, tapi kita tak punya masa untuk bersedia lagi. Mereka bertolak menuju lingkaran batu purba, tempat di mana tari 3 elemen harus dipersembahkan untuk membuka gerbang puncak langit, sebuah dimensi antara dunia. Dia melangkah ke hadapan perlahan sambil kerisnya mula bercahaya penuh. Pertarungan tidak dapat dielak. Cahaya dan bayang saling menghentam. Petikan mantera dan serangan unsur membelah langit yang sudah sedia retak. Dalam kekalutan itu, Lunara melompat untuk menyelamatkan imamnya dari serangan gelap. Dia terkena pancaran sihir yang merobek tubuhnya dan rebah ke tanah. Darahnya mengalir ke dalam bulatan cahaya. Jangan, biar kegelapan kuasai langit, Guru, bisiknya sebelum matanya tertutup. Imam Batin berlutut di sisinya, menutup wajah murid yang paling lembut itu dengan jubahnya. Nafasnya berat, tapi dari darah yang tumpah, lingkaran cahaya semakin kuat. Gerbang kini terbuka sepenuhnya. Azhad menghilang bersama kabut. Imam Batin berdiri bersama Arya dan Khaizan. Wajah mereka tidak menang, tapi mereka juga belum kalah. Di hadapan mereka terbentang gerbang puncak langit, berkilauan seperti lautan bintang yang terbuka luas. Kita tak akan kembali seperti mana kita datang, kata Imam Batin. Khaizan mengangguk. Kami sedia. Arya menggenggam erat belati kecil milik Lunara. Untuk dia. Dan mereka melangkah masuk ke dalam cahaya, meninggalkan dunia yang hampir rebah, demi menyelamatkannya dari takdir yang lebih kelam. Bersambung dalam episod 6, Puncak Langit dan Tangis Pertama. Angin di alam langit tidak seperti angin biasa. Ia tidak bertiup, tetapi hidup. Ia menyentuh kulit seperti kenangan, menggamit jiwa seperti suara lama yang merayu untuk diingati.
Di belakang mereka, dunia yang mereka kenali semakin jauh. Di hadapan, terbentang tanah yang tidak berpijak, langit yang tidak bertiang. Ini bukan dunia. Ini adalah antara ruang yang wujud, antara nyata dan gaib, antara hidup dan yang telah hilang. Imam batin berdiri paling hadapan. Di sisinya, Arya yang kian tenang dan Khaizan yang kini diam sejak kematian Lunara. Ketiga-tiganya melangkah ke atas tanah berawan di bawah langit yang seolah-olah memerhati. Tiada bunyi, tiada burung, hanya gema tapak kaki mereka. Tiba-tiba, bumi langit bergetar. Dari celahan awan, muncul sosok-sosok berjubah perak, penjaga lama gerbang puncak. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi langkah mereka menguji setiap pejuang. Arya ditarik ke sisi. Dalam ruang cahaya, dia melihat bayangan ibunya, seorang pendekar yang dia fikir telah lama mati. Suara ibunya memanggil namanya, memujuknya untuk tinggal, untuk menyerah. Tapi Arya menarik nafas dalam-dalam. "Aku bukan anak kepada takut. Aku pewaris angin," bisiknya. Dan bayangan itu lenyap. Khaizan pula dipaksa melihat ayahnya yang dulu membuangnya. Dihina, dihalau kerana tidak cukup kuat. Tapi Khaizan tidak lagi anak yang sama. Dia menumbuk tanah kabur itu dengan marah, mencipta api dari dalam dirinya. Api bukan untuk membakar yang lemah, tapi untuk menerangi jalan mereka, katanya. Bayangan itu juga lenyap. Imam batin tidak diganggu, kerana mereka tahu jiwanya telah ditempa oleh derita yang lebih dahsyat dari ilusi. Mereka sampai di tengah gelanggang langit, lingkaran tangis, tempat di mana pengorbanan pertama perlu dibuat untuk membuka laluan akhir. Sebuah tiang batu naik dari tanah. Di atasnya terapung sebiji permata hitam sebesar hati manusia. Untuk membuka jalan, satu jiwa harus ditinggalkan, suara langit berkata. Arya dan Khaizan terdiam. Imam batin tidak berganjak. Dia tahu ini akan tiba. "Aku yang akan tinggal," katanya. Arya memprotes. "Tidak, Guru. Tanpa engkau, tugas aku bukan untuk menamatkan kegelapan. Tugas aku adalah memastikan kamu mampu menamatkannya." Dia mengangkat tangannya ke arah permata. Cahaya kerisnya menyerap ke dalam batu hitam itu. Tubuhnya mula terurai, bukan dengan kesakitan, tetapi dengan rela. Namun sebelum dia lenyap, suara lain bergema. "Tidak." Khaizan melangkah ke hadapan. Dari dadanya, dia cabut loket yang Lunara berikan sebelum mereka berangkat. Dia lemparkan ke udara. Dan seketika, cahaya meletus. Suara Lunara bergema dari dalamnya. "Kamu tak perlu berkorban lagi. Jiwa aku belum hilang. Aku pilih untuk menjadi jalan." Permata hitam pecah dan dari serpihannya terbuka satu lorong cahaya ke puncak sebenar, tempat yang pertama menanti. Imam batin menitiskan air mata pertama sejak bertahun. Bukan kerana sedih, tapi kerana harapan. Dan untuk pertama kalinya, langit menangis bersamanya. "Lunara, kau tetap bersama kami," kata Arya perlahan. Tiga mereka berdiri di hadapan lorong akhir. Dengan api yang tidak lagi marah, angin yang tenang, dan air yang berkorban, mereka melangkah masuk, bukan sebagai murid, tetapi sebagai penjaga harapan dunia. Dan dari kejauhan, dalam bayang gelap yang belum terusir, Azhad melihat dan tersenyum. Langit menangis hari ini, tapi esok bumi akan terbakar. Bersambung dalam episod 7. Yang pertama. Episod 7. Yang pertama. Langkah mereka kini sunyi tapi tidak ragu. Tiga sosok manusia melangkah ke dalam cahaya yang tidak lagi hangat. Sebaliknya, sejuk seperti kebenaran yang belum dikenal. Di sekeliling mereka tiada dinding, tiada lantai. Hanya ruang tak berpenghujung, seolah-olah mereka sedang berdiri di dalam jiwa langit itu sendiri. Dan di hadapan mereka, berdiri satu sosok. Putih jubahnya, perak rambutnya, dan matanya kosong, tidak memandang dunia, tetapi sesuatu yang lebih jauh. Wajahnya tenang, terlalu tenang,
untuk sesuatu yang hidup. Dialah yang pertama. Batin melangkah ke hadapan. Nafasnya berat, tapi langkahnya tetap. Kau yang menulis langit ini. Yang pertama mengangguk. Dan kau datang untuk menulis semula. Tiada jawapan. Angin mati. Masa diam. Kau tak kenal aku, kata suara itu perlahan. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Raja. Aku adalah perasaan pertama manusia. Aku adalah ketakutan. Tiba-tiba sekeliling mereka berubah. Kabut hitam muncul. Dari kabut itu muncul bayangan-bayangan. Ibu Arya jatuh dari tebing. Ayah Khaizan memukulnya dengan ranting api. Lunara rebah diserang Azhad. Gambaran-gambaran luka. Mereka tak mati untuk kemenangan. Yang pertama berbisik. Mereka mati kerana kau memilih jalan yang salah. Arya terduduk. Tangisnya tak bersuara. Khaizan menutup matanya, tubuhnya menggeletar. Batin diam. Tapi dalam diam itu, dia bersuara. Kau betul. Tapi mereka tidak mati sia-sia. Mereka mati supaya dunia tidak terus dibutakan oleh ketakutan. Yang pertama mengangkat tangan. Ruang mula bergoncang. Cahaya menari. Bintang-bintang meletus dalam diam. Dan di tengah, muncul sebuah nadi hitam. Sebesar langit. Inti pertama. Jantung asal dunia. Jika kau mahu ubah dunia, katanya, kau perlu hancurkan ini. Dan bila kau lakukannya, semua akan lenyap. Kenangan, cinta, cahaya. Kau sanggup? Arya bangkit perlahan. Matanya merah tapi kukuh. Kalau dunia yang ada sekarang dibina atas ketakutan, maka biarlah ia musnah. Kami akan bina yang baru. Khaizan menghunus apinya dengan tangan yang pernah terbakar. Batin mengangkat keris cahaya. Kilauannya tidak lagi biru. Kini ia putih keemasan, menyerap semua unsur. Angin, api, air, dan pengorbanan. Dia melangkah ke arah inti pertama. Tangan yang pertama mula bergetar. Kau benar-benar mahu menamatkan aku. Batin tenang. Kau tidak akan pernah tamat. Tapi kau tidak akan berkuasa lagi. Keris itu dicucuk ke nadi hitam. Ruang langit meraung. Dunia bergetar. Dimensi meledak seperti cermin retak. Semua warna hilang. Yang tinggal hanya cahaya putih. Dan kemudian diam. Satu denyutan halus berbunyi. Seperti nafas pertama bayi. Cahaya berubah menjadi lembut. Angin bertiup perlahan. Tanah terbentuk di bawah kaki mereka semula. Langit biru merekah perlahan-lahan. Mereka bertiga berdiri, diam. Nafas masing-masing berat, tapi tubuh mereka utuh. Di mana-mana, bunga putih tumbuh dari tanah. Simbol dunia baru, bebas dari ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Khaizan memandang sekeliling. Kita berjaya? Arya tersenyum kecil. Bukan berjaya. Kita memilih semula. Imam Batin menutup mata. Dalam jiwanya, suara Lunara berbisik. Tenang. Dunia akan tetap diuji. Tapi kali ini, ia akan memilih dengan cinta. Di kejauhan, langit terbuka sedikit. Bayangan Azhad kelihatan sebentar, lalu lenyap dalam kabut. Pertempuran mungkin belum berakhir sepenuhnya. Tetapi untuk sekarang, dunia kembali bernafas. Bersambung dalam episod Perjanjian Akhir.